menulis mengira. Tetapi apa yang berlaku adalah yang kita tekankan adalah bila dia masuk saja tahun 1, dia dah kena membaca, menulis, mengira dengan fasih. Sedangkan dalam kurikulum di SKP itu menyatakan bahawa di tahap 1 itu dia akan menguasai kemahiran 3M. Membaca, menulis, mengira. Maksudnya sehinggalah dia berada di umur 10 tahun, barulah kita kata adanya keciciran membaca. Tetapi sekarang ni istilah keciciran membaca itu diletakkan pada tahap tahun 1. Jadi macam mana tak stres? Sedangkan di tadika dia mengajak bentuk lain. Untuk sosialisasi, tiba-tiba masuk guru dafaz yang lain. Tiba-tiba keluar 122,000 murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca setelah 6 bulan. Sedangkan dalam VSKP menyatakan bahawa ianya akan dinilai pada tahap 1, darjah 1, tahun 1, 2 dan 3. Dan kalau kita merujuk balik